Kenapa Hadi tak berlakon lagi dengan Ches? Kenapa Ches tak berlakon lagi dengan Hadi? Okay, actually sebenarnya ni terus terang lah terus terang kepada yang nak tahulah. Actually mama pun rasa macam dah tak syok jugalah. Sebab hari-hari macam keep ada provoke kan. Dia budak je. So korang dia rasa macam tertekan. Hari-hari ada provoke. Macam tu, macam ni. So kita baca pun kita tak syok macam tu. Sometimes orang sen-sen dekat kita kan. Macam buat-buat live, robot tak syok lah macam tu. Ya, awak rasa bergurau, tapi kita yang mendengar ni rasa tak syok lah. Diorang budak je, tak sepatutnya pun kan. Sikit-sikit perli lah, kuda lah, apalah, senduk lah. Tak kesian lah dekat dia. Kita faham, kita biasa kena kecam. Tapi Khadijah dia bukan biasa. So tak apalah korang, kalau ada rezeki adalah macam tu lah. Tengah ada orang datang, ada tetamu.